Tak ada yang terlepas. Yes. Korang je tak tahu. Kita semua tak tahu apa yang ada kat depan. Kita tak tahu. Tetapi, kalau kita tak buat salah, kita selamat lah. Betul tak? Guys. Ada 5,000 dekat X, ada 2,003 dekat Facebook. Kita tak tahu kat depan kita ni. Kita tak tahu. Tapi kita tak buat salah. Kita tak ada rasa takut. Tapi bagi mereka yang buat salah ini, mereka dalam ketakutan. Sebab mereka tahu dah. Mereka buat salah. Habislah ke depan ni. Betul tak? Dan kita pula nampak kesalahan yang mereka buat ni. Kita berkobar-kobar lah. Tak berkobar-kobar. Kau tunggu kau. Melingkup non ni kau tahu nasib korang. Berkobar-kobar. Tak sabar bila nak pilihan raya. Betul tak? Betul tak? Tak sabar dah ni. Sebab nak ajar korang ni semua. Semua. Tak ada yang terlepas. Tak ada terlepas. Okey. Panas lagi ni. Panas lah. Tapi sampai sekarang tak dapat jawab. Saya tak dengar lagi lah. Brother Zainal pun bagi tahu. Dia kata sebaruah. Baruah siapa bagi tahu? Zainal? Aku baruah parti politik mana? Aku baruah pemimpin mana bagi tahu? Dan aku nak tanya dengan korang semua ni. Berapa modal korang keluar bagi sumut masing-masing ni? Semua geng sumut berapa modal keluar? Bagi tahu. Aku nak tahu. Bantuan apa dah sampai? Bagi tahu. 30 kontena tu dah sampai belum? Bagi tahu. Dengan menunggang lah gampang. Okey. Settle. Kita masuk bab Datuk Najib. Masuk bab Datuk Najib. Lapor lah saya. Yang awak tengok lah sayang. Lapor lah ya sayang. Geram sangat ni. Lapor pula. Tiba-tiba lapor pula. Ada tak kunyah-kunyah lapor lah. Nasib baik kita ada bini. Non kunyah pun nasib baik kita baik giliran. Nasib sekat tak boleh belah tau. Tak boleh belah. Bluetooth connected. Memang tak boleh belah. Lepas tu, bila saya check balik guys. Bila saya check balik. Brother tu punya TikTok dah kena ban. Ini ya. Nasib baik kita baik giliran. Saya telefon nanti sekali, saya kata Mr. President, lepas bercakap semua pasal perang, pasal semua, saya kata ni, kapal kita ni ada 7 sakut lagi. Dia cakap apa? Ya. Saya nak tanya, saudara-saudari, berapa pemimpin negara boleh bercakap langsung dengan Presiden Iran, dan dia masa itu juga dia jawab bagi jaminan brother Anwar, saudara Anwar, saya bagi jaminan saya akan arah sekarang juga supaya kapal-kapal Petronas dan lain dari Malaysia itu dilepaskan supaya minyak boleh sampai ke Malaysia. Saya nak tanya berapa negara boleh buat begitu? Brother tu, yang buat akaun tu, yang buat suara tu, akaun dia ni lah. Dia kena ban. Pakai suara non-kunyit pun kena ban. Kau bayang lah guys, pakai suara non-kunyit pun kena ban. Nasib baik kita baik giliran. Saya telefon. Nasib baik serada bini. Suruh Mami Onang masak sikit, lapor sikit lah. Kan? Siapa tak kahwin, rugilah nasib lah dia. Kan? Nikmatnya dalam perkahwinan ni sayang. Oi. Okey. Enjoy the show. Ni politik. Kita dalam perang. Saya dapat maklumat lah. Sebenarnya pun saya dah ulas tempoh hari. Tapi ni dapatlah beberapa maklumat. Kemungkinan besar Datuk Najib akan dapat pengampunan pada 1 Jun 2026 ni lah. Dia akan bebas. Kenapa dia bebas? Of course lah untuk UMNO lah. Untuk bantu UMNO lah.
untuk bantu UMNO dalam kempen pilihan raya ni, guys. Dan maklumat yang saya dapat, bukan saja Johor, bukan saja Melaka, bukan saja Negeri Sembilan, tetapi berkemungkinan besar akan berlangsung pilihan raya ke-16 serentak. Yes. Pilihan raya ke-16 serentak. Jadi, Najib terpaksa dikeluarkan untuk UMNO. Kerana Najib ni dikatakan boleh bantu untuk rakyat, orang Melayu khususnya, menyokong balik UMNO. So, tak kisahlah Najib keluar ke tak keluar ke, Najib keluar di kempen untuk UMNO ke, saya tak kisah. Saya dah bagi tahu kat kita semua. Misi kita nak selamatkan negara. So, kalau Najib keluar sekalipun, and then dia kempen untuk UMNO, janganlah kita mudah percaya. Ya, kalau kita berhutang budi dengan Najib, kita suka Najib, kita sayang Najib. Tetapi kita kena fikir tentang misi nak selamatkan negara, sayang. Sebab kau tahu, kalau UMNO menang balik, dia akan bergabung balik dengan PH. Takkanlah tak nampak. Dia akan bergabung balik. Tapi, kita akan tengoklah. Najib keluar je, DAP akan keluar daripada PH. Sudah ulang tempoh hari dah? DAP akan keluar daripada PH. Konon-konon bergaduh. Tak. Ni game mereka untuk dapatkan undi. Divide and rule, isu kaum. Kau tengok sampai, guys, come on, saya nak tanya, Tony Puan dah kena tangkap belum? Tony Puan dah kena tangkap belum? Come on, guys. Tolong komen. Tak kena tangkap lagi pun. Nampak tak? So, di game mereka, ingat, jangan percaya saya cakap. Cuma ingat apa yang saya cakap ni. Ingat, misi kita nak selamatkan negara. Apa saja datang, ingat, cobaan. Najib keluar, Najib pun merayu, sokonglah UMNO. Cobaan. Apa saja datang, cobaan. Cobaan. Semua tu cobaan tu. Jangan lari daripada matlamat misi nak selamatkan negara ni, guys. Dapat? Jelas? Dia akan buat macam-macam ni. Dengan undi elektrik pun ada. Undi e-voters pun dia orang akan buat. Tak apa. Yang penting orang Melayu kena unite. Sebab kunci dia pada perpaduan orang Melayu. Guys, saya nak tanya korang satu soalan. Sekejap saya nak cari. Sekejap Bluetooth connected. Actually, there's Saya nak minta tanya korang. Tentang penggunaan kad pengenalan bagi pemohon STR ini. My card, yang pertamanya saya nak beritahu, my card yang My card baru Jun 2000. Ini cara untuk Saya tengok ada satu trend bercerita tentang kad pengenalan baru. login guna My Digital ID, klik ganti My Card atau ini cara untuk renew IC secara online. First kali, pergi ke website ni, login guna My Digital ID, klik ganti My Card atau mohon di sini. Tekan setuju untuk akuan penafian. Masukkan semua maklumat anda, pilih masa untuk anda ambil My Card di JPN berdekatan anda. Tekan teruskan ke pembayaran. Dah siap? Senang je kan? Anda boleh ambil My Card dalam masa 90 hari pada hari bekerja, Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kalau lebih, My Card akan dilupuskan. Apa reja, direct landing. So, ini berkenaan dengan My Card baru. My Card baru Dan bila dengan saya tengok balik, My Card dan pasport berwajah baharu akan ada Okay guys, here is what you need to know about the Malaysian new IC. So according to sources, the new MyCard is expected to be introduced on June 2026. And this new MyCard will have 53 security. apa yang saya ajar korang. Bila sesuatu tu timbul, apa yang saya ajar korang? Tolong komen. Apa yang saya ajar korang? Saya cakap, kalau ada sesuatu timbul, apa yang kena fikir? Apa benda yang akan keluar sekali? First sekali apa benda? Come on. Come on. Dekat X. Tak ada komen ke? Dekat X, dekat Facebook. Why now?
Kenapa sekarang? Come on. Why now? Guys, kita nak berhadapan dengan PRU16. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Itu saja, lain tak ada. Jangan percaya, fikir, duduk, renung, fikir kau akan dapat jawapan ni. Akan ada macam-macam ni usaha yang dibuat oleh mereka ni. Kita jangan lari daripada matlamat, jangan lari daripada fokus. Seminta yang itu je. Saya tak mampu nak cakap kat semua orang. Yang ada malam ni, cakap pada 10 orang lagi, cakap lagi. Dia akan gunakan macam-macam kaedah, macam-macam kosmetik. Termasuklah Najib keluar. Semua dia akan gunakan. Kita jangan lari daripada matlamat nak selamatkan tanah air ni. Fahamkan betul-betul apa saya cakap ni? Yes. Tenang. Kekal tenang. Jangan masuk perangkap, bijak sana. Teruskan kempen penyatuan orang Melayu. Bluetooth. Belum mengundi lagi. Mengundi besok lain cerita. Sekarang belum mengundi. Sekarang ni kempen cakap pada semua. Misi selamatkan negara ni. Dapat? Bluetooth disconnected. Boleh? Bluetooth connected. So you're Kan, dia orang ni jahat. Dia orang bukan yang baik, dia orang ni jahat. Dia orang jahat. Itu sebab kenapa sebocorkan kan? Azam Billen akan dilantik sebagai penasihat khas PMA. Sebab nak jaga ni lah. Custom, immigration, peguam negara, SPRM. Jaga mafia, kan? Duit. Sebab, dia orang rasa korang boleh dibeli dengan duit. Ya. Korang boleh dibeli dengan duit. Sebab geng semut tengoklah macam tu je. Lepas tu tuduh, ni berbayar. Siapa bayar aku bagi tahu? Bluetooth disconnected. Bluetooth. Jauh kalau nak kira level aku dengan korang ni. Sebab korang baruah. Bodoh. Aku bukan baruah siapa-siapa. Aku cakap pasal orang Melayu. Lawan non-kunyit. Korang tu betul baruah lah. Itu yang jadi pengikut dia ni. Ibrahim Perdana Menteri luar biasa dia ya. Dia ini dunia kenal. Lebih dahsyat daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir pun tak macam ni. Tapi dia ni boleh dikata panglima dunia lah. Anwar Ibrahim Perdana Menteri luar Salim biasa punya dia. Luar biasa. Bukan luar biasa. Luar tabi'i. Bodoh. Jadi guys, itulah saya punya kupasan untuk malam ni lah. Saya rasa, saya tak banyak pun malam ni. Saya nak santai-santai je. But itulah yang come on lah guys. Misi kita nak selamatkan negara, selamatkan tanah air. We are the last defend, kita generasi yang terakhir lah. Okay. So, saya buka soalan, X dan juga Facebook. So, boleh komen. Okay. Ada soalan, boleh tanya. InsyaAllah, mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Silakan guys.